Tuan-tuan, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, mari kita singkap lembaran sirah zaman benih-benih keimanan umat diuji di medan yang penuh cabaran. Tuan-tuan, hari ini saya akan bicarakan satu episod agung, iaitu Perang Khandaq atau juga dikenali sebagai Perang Ahzab. Menurut riwayat masyhur, peperangan ini berlaku pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah. Tuan-tuan, siapa sebenarnya dalang di sebalik berkecamuknya peperangan ini? Mereka adalah puak Yahudi dari Madinah menghasut kaum musyrikin Quraisy dan puak-puak lain, lalu mengajak mereka bersatu menentang kekuatan Islam yang baru terbina. Mereka berjaya mengumpulkan sebuah pasukan besar yang terdiri dari 10,000 orang, gabungan suku-suku penentang pemerintahan Rasulullah di Madinah. Maka dinamakan peperangan ini sebagai Perang Ahzab. Berarti perang gabungan antara suku-suku. Tuan-tuan, bayangkan situasi ketika itu. Madinah dalam keadaan cemas. Namun Rasulullah, seorang pemimpin agung, tidak berdiam diri. Baginda bermesyuarat dengan para sahabat atas usulan bijak Salman Al-Farisi, maka sebuah parit khandak digali di pintu masuk kota Madinah. Rasulullah sendiri turut bersama-sama para sahabat menggali parit ini. Pasukan musuh yang datang dengan penuh angkuh tiba-tiba terhenti di hadapan parit yang mereka tidak pernah lihat sebelumnya. Mereka terkepung, tersekat di belakang parit itu selama hampir sebulan, kehabisan bekalan dan berada dalam kesempitan yang dahsyat. Tuan-tuan, di saat genting itulah muncul satu detik yang menentukan sejarah. Di sebalik barisan musuh, seorang pahlawan yang gagah berani keluar menunggang kuda. Itulah Amr bin Abdul Wud. Amr bin Abdul Wud, seorang kesatria yang reputasinya tidak dapat dipertikaikan lagi. Ia melompat merentasi parit di tempat yang sempit, lalu mencabar menentang, sebagaimana riwayat dalam kitab Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi, muka surat 223. Amr bin Abdul Wud berkata, "May yubarizu, siapakah yang mahu keluar berlawan dengan aku satu lawan satu?" Suaranya bergema mencabar seluruh barisan muslimin. Ketakutan jelas terpancar di wajah ramai sahabat. Ketika itulah Ali bin Abi Talib bangkit dan berkata, "Ana laha ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aku akan keluar menentangnya." Namun Rasulullah hanya berkata, "Ijlis fa innahu Amrun." Duduklah, sesungguhnya dia itu Amr. Amr kembali mencabar, "Ala rajulun, masih adakah laki-laki di kalangan kalian?" Dia menghina kaum muslimin. Ali bangkit lagi, "Ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah." Faqala ijlis. Rasulullah bersabda, "Duduklah olehmu." Ini berlaku sehingga 3 kali. Maka pada kali ketiga, Ali dengan tegas berkata, "Ya Rasulullah, ana." Wahai Rasulullah, aku. Dan ketika Rasulullah bersabda, "Innahu Amrun." Dia itu Amr. Qala wa in kana Amran. Ali dengan penuh keyakinan menjawab, "Walaupun dia itu Amr, fa'azina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Maka Nabi Muhammad memberikan izin dan restu. Ali melangkah pergi. Dalam kitab Syarah Nahjul Balaghah oleh Ibnu Abil Hadid, jilid yang ke-9 muka surat 61, pengarangnya menulis hadis, Rasulullah melafazkan satu kalimah agung yang menggambarkan peristiwa dahsyat ini. Barazal imanu kulluhu ila syirki kullih. Maknanya telah keluar berhadapan seluruh iman menentang seluruh syirik. Baraza bermaksud keluar, muncul atau berhadapan secara terang-terangan satu lawan satu. Ia adalah pertembungan antara kebenaran mutlak dan kebatilan mutlak. Seorang mukmin sejati tampil seorang diri tanpa rasa takut untuk menghadapi lambang kebatilan terbesar pada zamannya. Begitulah tingginya nilai pertarungan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Inilah dia, tuan-tuan sekalian, negara-negara Arab sekarang ini yang ramai takut kepada musuh kerana bimbang sekatan ekonomi. Ini semua tanda kelemahan iman. Amr bin Abdul Wud pada zamannya adalah lambang kekuatan jahiliyah, kekuatan fizikal, pedang dan keberanian individual. Hari ini lambang syirik itu menjelma dalam bentuk yang lebih canggih. Kuasa veto di PBB, teknologi senjata pemusnah massal, penguasaan media dan hegemoni ekonomi. Umat pada hari ini seolah-olah
terpesona dengan syirik moden ini. Seolah-olah mereka rasa yakin bahawa tiada kuasa yang mampu menandingi kuasa angkuh global. Menukar keyakinan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah, kepada keyakinan bahawa kekuatan hanya milik senjata dan kuasa veto. Dalam sejarah ini, dengan satu serangan kilat yang dahsyat, Ali berjaya menjatuhkan Amr bin Abdul Wud. Maka takbir Allahu Akbar bergema di seluruh penjuru medan perang. Laungan yang cukup untuk mencerai-beraikan rakan-rakan Amr, pasukan Ahzab yang bergabung, hancur berkecai dalam sekelip mata. Dalam kitab tafsir Fakhrur Razi jilid yang ke-32, muka surat 31, pengarangnya menulis, wa hadza ka qawlihi alaihi salam, al-mubarazatu aliyin alaihi salam ma'a Amr bin Abdul Wud afdalu min amali ummati ila yaumil qiyamah. Baginda bersabda, sesungguhnya perlawanan satu lawan satu Ali bin Abi Talib dengan Amr bin Abdul Wud adalah lebih utama daripada amalan umatku hingga hari kiamat. Lebih utama amalan umat, menunjukkan bahawa timbangan Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat matematik semata-mata. Allah tidak menghitung amalan seperti kita menghitung wang ringgit. Perlawanan Ali dengan Amr bin Abdul Wud hanya mengambil beberapa minit sahaja, namun nilainya di sisi Allah mengatasi amalan seluruh umat Nabi Muhammad yang terbentang dari zaman baginda hinggalah ke hari kiamat, yang menjangkau ribuan tahun, malah melibatkan berbilion manusia dengan segala amalan puasa, solat, haji, zakat, jihad dan infak. Ini mengajarkan kita satu falsafah penting. Allah menilai amalan berdasarkan impaknya terhadap kelangsungan agama, bukan sekadar tempoh masa atau kuantiti fizikal. Kerana apa? Hasilnya menyelamatkan eksistensi umat Islam di Madinah yang dikepung oleh 10,000 tentera Ahzab. Kalau mereka menyerbu masuk, maka Islam akan pupus buat selama-lamanya. Maka tindakan Ali menyelamatkan seluruh masa depan umat Islam. Kalau tidak, maka Islam tidak dikenal sampai ke timur dan barat, juga tidak bakal sampai ke tempat ini barangkali. Tuan-tuan, sabda Nabi ini membawa satu falsafah besar dalam Islam. Nilai kualitatif sesebuah amalan boleh mengatasi nilai kuantitatif ribuan bahkan jutaan amalan lain. Dalam kitab Al-Mawaqif, sebuah kitab Indo Aqidah Asy'ariyah, Imam Al-Iji menulis sifat yang keempat pada Ali adalah keberanian. Tawatara makafahatuhu lil hurubi wa liqa'il abtali wa qatlu akabiril jahiliyati hatta qala alaihi salam yaumal ahzab. Telah sampai kepada kita kabar yang mutawatir tentang perjuangan keras Ali dalam peperangan, pertembungan dengan para pahlawan musuh dan pembunuhannya terhadap pembesar-pembesar jahiliyah, sehingga baginda Nabi bersabda dalam perang Ahzab, la darbatu aliyin khairun min ibadati thaqlain. Sesungguhnya satu pukulan Ali dalam perang Khandaq adalah lebih baik daripada ibadah jin dan manusia. Wa tawatara waqa'i'uhu fi Khaybar wa ghairihi. Dan telah sampai kabar secara mutawatir kepada kita peristiwa kepahlawanannya di dalam perang Khaybar dan tempat-tempat lain. Al-Imam Al-Iji dalam kitab Al-Mawaqif ini mengiktiraf bahawa keberanian Sayyidina Ali adalah riwayat yang mutawatir, iaitu sejarah yang tak boleh dinafikan lagi, yang sampai kepada kita melalui banyak jalur riwayat. Tuan-tuan, inilah pengajaran buat kita semua. Perhatikanlah para sahabat yang lain, termasuk mereka yang kemudian menjadi khalifah, hadir di medan perang itu. Mereka mendengar cabaran Amr bin Abdul Wud, namun mereka tidak berani melangkah ke depan. Mereka terdiam, dan ada riwayat menyebutkan bahawa sebahagian mereka lari ketakutan kerana terlalu gerun dengan kelantangan Amr. Namun tuan-tuan sekalian, inilah dia Ali alaihi salam, seorang pemuda yang imannya begitu utuh dan cinta pada Allah serta Rasulnya begitu membara sehingga segala cerita-cerita tentang kegagahan musuh itu tidak sedikit pun menggoyahkan hatinya. Dialah satu-satunya yang tampil. Dialah harapan terakhir umat ketika yang lain goyah. Tuan-tuan, siapakah kita hari ini? Apakah kita sanggup korbankan jiwa dan raga kita untuk agama ini? Apakah ketakutan kita kepada makhluk masih lebih besar daripada kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka marilah kita jadikan semangat Ali ini sebagai inspirasi, semangat berani kerana Allah, walau apa jua cabaran dan tantangan yang mendatang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin.